kelas akan datang ada lagi ke untuk Smart PLS? Jawapannya ada. Kelas Smart PLS Mastery akan berlangsung pada bulan Julai ini. Anda akan belajar secara teori dan teknikal cara penggunaan Smart PLS untuk kajian anda. Ramai pelajar PhD dan Master tak tahu, bila anda ada banyak konstrak laten seperti motivasi, kepercayaan, niat, SPSS sahaja tidak cukup untuk mengkaji hubungan antara konstrak itu secara menyeluruh. Sebab tu ada software yang memang direka khas, iaitu Smart PLS. Dengan Smart PLS, anda boleh uji model SAM dengan sampel yang kecil, anda boleh uji mediation, moderation, higher order model, anda boleh validate model pengukuran, dan anda boleh lukis model hanya dengan drag and drop sahaja. Sangat user friendly. Dalam kelas Smart PLS Mastery ni, anda akan belajar semua ni dari basic hingga advance. Step by step secara teknikal dan praktikal, anda boleh apply dalam kajian anda. Kami akan tunjukkan cara analisis data, faham output yang mana berkaitan dengan bab 4 tesis atau kajian anda. Nak belajar cara guna Smart PLS dengan betul? Tekan link di bio.